Mencari pasangan hidup adalah salah satu perjalanan paling bermakna dalam hidup. Dan di MUS, kami ambil experience korang dengan serius. Kami di sini bukan nak tolong korang cari jodoh je, tapi nak bina sebuah masjid yang berasaskan kepercayaan, keserasian dan nilai yang dikongsi bersama. Sebab tu, kami buat perubahan besar di MUS dengan ciri-ciri khas untuk tolong korang jumpa pasangan yang ideal, jadikan pencarian jodoh korang lebih selamat, lancar dan berjaya. So, kami ada 2 matlamat utama. Nak bantu korang lebih serius dalam pencarian jodoh and pastikan korang selamat sepanjang proses mencari jodoh. So, apa sebenarnya yang kami dah buat untuk pastikan 2 matlamat ni tercapai? So, the first one is keseriusan. Kami dah buat sesuatu yang apps lain tak berani nak buat, which is getting rid of ghosting forever. Ada 2 langkah besar yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama, hadkan chat. Sekarang ni, bila ada 5 perbualan aktif, the whole app akan lock sekejap. Maksudnya, bila korang buka MUS, tak payah ada basi masa scrolling dekat chat lama-lama yang bersawang tu, korang fokus je dekat chat yang sedia aktif. And insyaAllah lebih bermakna. Kami nak tolong korang berhenti cari orang baru supaya korang boleh berikan sepenuh perhatian kepada chat yang sedia ada. And dengan 5 chat aktif ni, perbualan korang akan jadi lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua, match yang tak ada respon untuk tempoh yang lama. Kalau korang dapat match yang macam ni, tak ada respon langsung dalam masa 72 jam, match tu akan tamat tempoh and akan dipindahkan ke senarai unmatch. Ini akan membantu korang untuk kemaskini lebih senarai match dan beri keutamaan kepada mereka yang betul-betul serius. So, apa guna kalau dah match tapi tak buat apa-apa kan? Ghosting tak untungkan siapa-siapa pun. Basi-basa pula tu. Dengan perubahan ni, insyaAllah kita akan dapat hapuskan ghosting, kurangkan stres and mudahkan lebih banyak perbualan yang berkualiti. The next is keselamatan. Kita orang faham betapa pentingnya keselamatan bila mencari jodoh secara online. Sebab tu, kita orang tambah ciri keselamatan yang baru yang ada kat MUS. Mungkin ada antara korang yang jumpa individu yang berkelakuan macam tak sepatutnya lah. Untuk jaga pengalaman korang di MUS, kami perkenalkan sistem laporan baru. Kini, korang boleh laporkan profil yang mencurigakan dengan lebih mudah, complete dengan butiran lengkap dan bukti seperti screenshot. Kita punya tim sokongan akan ambil tindakan segera untuk pastikan ruang di MUS ni selamat dan selesa untuk semua. Kami juga tahu betapa pentingnya privasi gambar peribadi korang. Jadi kami perkenalkan perlindungan screenshot untuk gambar profil korang. Kalau ada yang cuba screenshot, memang tak boleh. So, mesti korang akan rasa lebih selamat kat MUS kan? Kita orang sedia membantu untuk memastikan keselamatan korang terjaga dan korang sentiasa mencari jodoh dengan keadaan yang selamat dan selesa. Dengan ciri-ciri baru ni, MUS bukan sekadar tempat untuk berkenalan, tapi ruang yang selamat untuk membina masa depan bersama. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada komuniti MUS. Kami sentiasa doakan korang semua bertemu dengan pasangan yang terbaik dan jangan risau, kami sentiasa ada untuk bantu korang dalam perjalanan mencari jodoh yang sempurna, insya-Allah.